Mat kilau bin Imam Rasul. Andai kata-katamu sengaja tidak difahami, biar keris dan pedang yang memahamkan huge khalifat, dan benamkan tusukan itu pada tali barut yang melacur maruah pada penjajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam budaykan amalan membaca. Saya Muhammad Khaifitri bin Muhammad Akhir dari tingkatan 3 UTM, Sekolah Menengah Kebangsaan Dang Anung, berkod MEB 1064. Dengan ini berasa bersyukur dapat bersama dalam bicara buku kali ini. Aku hamba pada yang Esa, yang sujud pada yang satu. Allah Maha mendengar. Sebagai pendatang, jagalah adab, jangan terlintas menjadi raja. Itulah kata-kata Mat Kilau ketika ditanya siapa dirinya. Alhamdulillah, kerana nama inilah telah menarik perhatian saya untuk mengenali lebih rapat lagi dengan seorang pahlawan yang hebat dengan membaca buku novel sejarah Melayu yang bertajuk Mat Kilau, Pahlawan Pahang, yang ditulis oleh Abdul Latif Talib, yang diterbitkan oleh Latif dan Keluarga Enterprise pada tahun 2022 yang mempunyai 333 muka surat. Buku novel ini membawa kita menyusuri kisah kehidupan dan perjuangan Mat Kilau, di mana kita akan lebih faham dan mengenali siapa sosok pahlawan sebenar ini. Muhammad bin Rasul Abdul Salam bin Syahrul dilahirkan pada 1874, anak kepada pahlawan Tok Gajah yang dibesarkan dengan didikan agama yang baik. Di kampung, beliau terkenal dan digelar Mat Kilau kerana mempunyai pelbagai bakat dan kemahiran yang hebat yang ada padanya. Kehebatan ilmu persilatan dan kebatinan Mat Kilau memang tiada tandingannya, di mana beliau sukar dikalahkan oleh sesiapa pun. Beliau tidak pernah gentar melawan penjajah kerana semangatnya yang sayangkan agama, bangsa dan negaranya membuatkan penjajah seringkali gagal menangkapnya. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Sehubungan dengan itu, novel ini seperti menjadi medium perhubungan untuk kita generasi muda mengenali pahlawan ini dengan kisah perjuangannya yang syarat dengan peringatan dan pengajaran untuk kita sentiasa memperhebatkan jati diri dan semangat sayangkan bangsa dan negara. Pada tahun 2022, kisah pahlawan ini telah berjaya difilmkan. Secara tidak langsung, Mat Kilau telah dikenali oleh generasi muda. Jadi, bila dah tengok filem dan baca pula novel ini, kita seperti dapat membayangkan keadaan sebenar yang berlaku pada masa itu, dan kita akan mengetahui lebih banyak lagi apa yang terjadi pada Mat Kilau yang diceritakan dalam novel ini yang disusun mengikut bab. Saya sangat mengesyorkan novel ini perlu dibaca dan dihayati supaya kita generasi muda tidak leka dan hanyut dengan arus kemodenan globalisasi yang sedang menjajah pemikiran dan budaya kita, sehinggakan kita tertipu dengan tipu helah penjajah dan superhero yang direka kehebatannya, bagi kita melupakan yang kita mempunyai seorang pahlawan yang hebat yang sebenarnya bermati-matian mempertahankan agama, bangsa dan negara kita. Mereka inilah yang sepatutnya kita jadikan idola. Sebelum berakhir, terimalah serangkap pantun daripada saya. Keris ditukang, berliku tiga, buat nyegah, keris sepukar. Semangat juang sudah siaga, sekali langkah juangnya tekar. Sekian, terima kasih.